Okey, kita dah sampai di Sempang Pulai. Alhamdulillah. Ini masjid. Ini masjid. Kakak masjid. Masjid Kampung Payang. Masjid Ahmadiyah. Ini 1905. Lama juga ni di sini. Lama ni. Oh dah? Ini petang macam tu. Ha? Terus boleh sarapan nanti ni. Dah makan ni. Ambil dah dia. Hotel tu di Masjid Ahmadiyah ni. Sementara tunggu solat subuh. Ya, lagi kan gemuk kan? Hijau. Saya nak bagi besi lah macam ni. Kalau ada nafik tu ada. Yang tak seorang ada orang tak selesa. Minum jap. Lagi segar mata. Okey, alhamdulillah kita dah selesai solat subuh dekat Masjid Al-Ahmadiyah, kampung apa? Payang. So kita nak bergerak ke Petronas Sempang Pulai. Okey. Semangat! Semangat. Tunggu semua naik. Kita berangkat luncur. Okey, semua dah bersiap ni. Ready ni semua ni. Kita nak pergi Petronas untuk bersarapan. Panas pula. Okay, semua dah siap Semua dah siap Semua dah ready Tak cargas ni. Semangat. Ready nak sarapan ni. Ready nak sarapan. Saya sarapan kali terus. Kita sarapan dulu ni. Petronas. Subscribe. Belakang. Okey. Yang bantal masih sampai. Masih bungsu tu. Yang penting tak kari. Brody lah paling bungsu. Dah pergi jangan takut. Jengtek macam itu. Kasut baru, stokin baru Janganlah, diamlah. Janganlah. Kasut baru, stokin baru lah. Jangan ada kasut baru. Mana ada. Okey, kita sudah sampai di Petronas Sempang Pulai. Ya. Kita bersarapan dulu di sini. Ini Petronas Sempang Pulai. Kita bersarapan dulu di sini. Awal pukul 6.40 kedai makan dah buka sarapan. Ni Acid sedang menulis report ni.
Okey, ni tempat kita sarap. Mana sih, Bu? Tengok. Ha? Tengok menu tengok. Baik. Okey. Ramai order. Kita sampai. Rumah ke Bulur. Bulur. Serangan darat. nak serang ni. Sabar. Sabar. Satu. Semua dapat. Dah dapat. Okey. Ini bukan orang yang bangun. Cik lemak, cik. Bak. Kita tahu dia Telur. makan. Mantap ni. 2 ayam, 1 telur. Dia memang kena bulut. Untuk 30 km. Memang nak minyak Okey. ni. Makan dulu, Zaz. Dia jangan Okey, proses unloading basikal, menurunkan basikal. Muka masih ceria lagi nampaknya. Ayam menang. Sun. Susun. Jadi sikit mana? Sekarang nanti ada kereta lah. Basikal abang tu kena basikal bang. Abang nak pasang. Okey, susun. Pak, kita bang. Semua sudah bekerja keras. Roda berputar. Dah, gua dapat dah sampai. Satu ni bang. Ya. Sen dengan basikal masing-masing. Mantap. Lagi. Janda. Belum kayu dah berpeluh. Pastikan tayar semua okey. Kalau tak okey ada pump ni. Set up. Mantap. Tayar semua tengok okey. Kalau tak okey ada pump kat sana. Siap pump. Test pusing-pusing basikal. Kita kayu. Yang tiket taliman berkaitan dengan aspek keselamatan. Aspek keselamatan yang paling utama lah. Nak laju boleh, nak pepah dalam salah, tapi aspek keselamatan kita perlu utamakan. Jadi untuk itu saya silam pada Encik Windrak bagi sedikit panduan berkaitan dengan aspek keselamatan selama kita mendaki nanti. InsyaAllah. Silakan Encik Windrak. Terima kasih. Okey, untuk
Keselamatan yang pertama, kita jangan berdua-dua. Dia satu line. Siapa rasa nak laju ke depan, siapa rasa tengah-tengah laju, dia rasa tak mampu nak laju, bagi isyarat kat orang belakang. Takut orang belakang terlanggar pula dia. Belakang orang laju sama kan. Jadi bagi isyarat, berdiri sikit, bagi isyarat tangan, biar orang belakang rasa kita. Okay, lepas tu Lampu-lampu semua. okay, lampu jangan lupa on kan, lampu depan belakang sebaiknya. Siapa yang biasa pakai glove, baik pakai. Sebab setengah orang bila berpeluh licin, bahayakan. Lepas tu kalau rasa memang nak santai terus je, jangan terlalu ni lah. Jangan terlalu menonjol kan. Dia jangan Alun-alun. dia kumpul lah. Alun-alun. Apa? Follow kalau boleh lah. Sebab saya pun tak pernah naik, tak tahu. Tapi sebaiknya paling kurang ada 2-3 orang. Kalau apa-apa jadi, orang belakang boleh tolong-tolong lah. Jadi saya rasa dari segi Ni. apa mekanikal semua dah check kan. InsyaAllah tak ada apa-apa. Je. Ada pengalaman. Jadi apa nak tambahan? Yang tough. 10 km pertama je yang tough. 10 km pertama biasanya kalau yang tough, biasa ramai nak pepah kan. Kalau boleh jangan terlalu rapat. Dia nak potong tengok belakang, bila clear baru potong. Jangan terus ni lah, ataupun bagi isyarat kat member. Ready. Maknanya kita rasa kita lebih free. Okay. Yang paling tough yang dari 10 km pertama ni memang pecah. Lepas tu dah lepas 10 km santai mana aja. Okay, CP kita di mana? Okay, CP kita di Greenview event. Lepas ada signboard apa, signboard lah, ada tanda yang selamat datang Cameron tu. Maknanya CP kita kat situ yang tahu. Tak, CP kita tu Port Jurong dulu. First, untuk kita makan-makan dulu. Lepas tu dia naik atas sikit, kumpul untuk gambar. Lepas dari situ dia ada turun dalam KL 50 itu. Itu kat situ akan bas ada tunggu siapa yang nak kayu sampai 50 km lah. Kita first kita akan berhenti di Port Jurong tu lah. Okay lah. Lepas Port Jurong tu barulah kita fikir yang lain kan. Sampai dekat Port Jurong tu, baru dia makan sesiap. Itu dah dia dihidangkan kan. Dekat grup semua dah nampak. Saya pun dah tanya macam mana yang sedap. Okay, jadi kita ingat menu je lah. Kalau rasa kurang semangat, ingat menu insyaAllah. Kan lah, sampai dekat Jerung tu paling kurang kan. Sebab Jerung dengan dekat Selamat Datang tu tak jauh. Paling kurang kat situ. Lepas tu barulah siapa yang harap boleh depan. Ya, terima kasih. Terima kasih saya. Okay, doa-doa. Dah standby, jadi kita dah haji habis untuk doa Ramadan. Dia Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Na'budu wa iyyahu nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Ya Allah, ya Tuhan kami, maafkan kami ini ya Allah. Mudahkanlah perjalanan kami ini ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami. Amin. Selamatkanlah perjalanan kami pergi dan balik ya Allah. Amin. Jangan pergi dengan kami hanya untuk menjaga alam fikir dan alam maut ya Allah. Amin ya Allah. Rabbana atramna anfusana wa in lam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Amin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Okay, kumpul situ kita nak gambar.